Yang saya dah buat kering ni. Ni dah dekat dengan setahun, masih elok. Kalau nak guna macam nak buat teh ke apa, ambil lah. Ambil dari dalam ni. Ambil lah macam ni ke contohnya. Masuk dalam awak punya air tu. Letak air suam pun lagi baik. Nak letak air batu ke pulang lah. Tapi kali ni saya letak air biasa je. Lepas tu kalau you all rasa juga dia ada manis-manis tu, saya showkan, letaklah madu. Letak sikit madu, lepas tu letak sikit gula perang ataupun letak sikit gula batu ke tu pulang. Pada kesesuaian you all punya selera. Itu cara saya je. Kalau cara orang lain saya tak pasti lah. Tapi cara tu saya dah lama gunakan, dan kalau setakat ni anak-anak pun dia alhamdulillah imuniti tu kuat lah. Imuniti badan. Sebab dia tinggi vitamin C. So kalau contoh kawan-kawan kena demam tu, dia mungkin dia agak susah sikit lah untuk nak kena. Tapi kalau kita mesti kena berjaga-jaga, apa kata, ambil langkah berjaga-jaga juga. Okey, tapi yang ni amalan makanan kita. Yang ni tak perlu makan hari-hari puan-puan. Tuan-tuan, kalau ada pun kita boleh simpan. Bukan untuk makan banyak-banyak satu hari je. Bukan. Yang ni kita boleh simpan. Lepas tu kita boleh guna bila kita perlu ataupun kita buat secara berkala. Pokok rojak hijau. Okey, tu tadi saya sharekan tips ataupun cara untuk supaya kita punya bunga rosette tu betul-betul kering. You pakai sun dry ataupun pakai oven. Tapi pastikan betul-betul kering. Baru simpan. Kalau nak simpan tu tak ada masalah dah. Nak simpan lama pun boleh. Setakat ni saya ni bertahun jugalah simpan tu. Tapi okey lagi setakat ni. Boleh je nak guna tu. Tiba-tiba kalau you all rasa nak buat serbuk,